Tahu tak korang, sebenarnya kita daripada sekolah dulu kita dah kena scam. Dah kena scam dengan satu sistem, iaitu belajar tinggi-tinggi, dapat kerja yang bagus, dapat gaji tinggi. Sampaikan ada pihak yang ambil kesempatan ni, diorang buat kursus-kursus yang mahal-mahal, terutamanya untuk pelajar-pelajar SPM. Dikatakan kalau SPM gagal, hidup kita gagal. Umpamanya macam SPM tu adalah penentu kepada kehidupan kita. Belajar matematik sampai pecah kepala, macam-macam formula yang kita ingat. Last-last dalam kehidupan kita, kita just guna tambah, tolak, darab, bahagi. Itu pun guna kalkulator. Belajar sejarah pula. Belajar sejarah pasal zaman kegelapan British. Inilah antara topik yang saya sangat tak berkenan. Apa benda nak belajar pasal zaman British ni ya? Apa kena-mengena? Lebih baiklah kau belajar pasal zaman kegemilangan Islam kan? Waktu tu zaman kegemilangan Islam, kenapa kita tak nak belajar? Disebabkan waktu sekolah pun kita dah kena scam kan? Sebab itulah zaman sekarang ni ramai orang kena scam. Kena scam pasal pelaburan lah, kena scam pasal emas lah, kena scam pasal perubatan lah, kesihatan lah. Kadang-kadang info-info yang mengarut pun orang boleh percaya. Macam tak logik je. Macam mana orang-orang ni boleh percaya dengan benda-benda yang terang-terang memang nampak scam. Bila kita cakap benda ni scam, orang tak terima. Tapi bila dah tercedok, baru macam tu. Bagi saya, zaman sekarang ni, kalau nak berjaya, kita kena jadi scammer. Buat kelas bisnes, lepas tu claim lah kan, anak murid dia yang buat bisnes sampai juta-juta, itu juta-juta semua. Tapi yang buat kelas bisnes ni, dia tak ada bisnes pun, tapi dia ajar orang untuk berbisnes. Orang tak nampak ke yang dia ni scammer? Sama jugalah dengan produk-produk kesihatan yang overclaim. Masuk dalam media sosial, lepas tu bagi info-info yang mengarut kan, ramai pula yang percaya. Lepas tu jual lah produk yang konon-konon produk tu semua benda boleh baik. Ramai juga yang percaya. Alasannya ikhtiar. Minumlah kopi herba lah sangat kan. Lepas tu gula naik, buah pinggang rosak. Ramai kan yang kena scam macam ni. Tak cukup dengan tu, masuklah pelaburan macam-macam. Pelaburan MLM lah, lepas tu pelaburan emas lah, pelaburan yang too good to be true. Tapi itulah, ramai juga yang kena scam. Tapi bila dipikir-fikir balik, rupa-rupanya kita ni dah memang diajar untuk kena scam. Tapi cakap pasal scam ni, saya selalulah kena scam. Kena scam dengan orang yang cakap, hari ni aku hutang, esok aku bayar. Sampai bertahun-tahun tak bayar-bayar. Kalau korang selalu kena scam macam tu, cuba tulis kat orang komen.